Alamak! Afnan, dia ada MMS kita lah. MMS Emerald. Betul. Dengan MMS ni, saya boleh tahu awak nak datang sini. Sekarang, masanya untuk awak. Aku dah lama nak jumpa kau. Macam mana korang datang sini semula lepas saya hilangkan ingatan kamu? Menarik. Saya dah bagi kamu berdua peluang untuk hidup dan hantar kamu berdua balik rumah. Tapi kau hilangkan ingatan kita orang, kenapa pula? Perlu ke buat macam tu? Betul. Oh, tentulah sebab saya nak kamu berdua mulakan hidup baru dan apa? Hati-hati, Afnan! dan supaya korang lupakan niat jahat korang dengan kuasa MS ni lah. Apa maksud awak? Ya, saya hilangkan ingatan kamu supaya kamu berdua lupakan niat jahat untuk gunakan MMS ni. Dengar ni, kami bukan orang jahat. Kami nak kumpul semua MMS ni sebelum jatuh di tangan orang jahat juga. Maaf, tapi saya dah tak percaya sesiapa pun. Kenapa kamu? Percayalah pada kami. Kami akan selamatkan dunia. Baiklah. Siapa nama kamu berdua? Nama aku Azraf. Nama aku Afnan. Kamu pula? Nama saya Profesor Shiori.
2, 1, go. Kau mati. Oh, Ashraf reflect balik. Aku bukan Gen Zero. Masuk dah ni funny moment. Boleh tak masuk funny moment? Boleh. Go. Oi. Ui. Sampai baik. Ui. Pilih cepat. Harta atau nyawa? Afnan, harta atau nyawa? Lagi. Nyanyi lagi. Harta atau nyawa? Harta atau nyawa? Pilih cepat. Kau nak harta atau nyawa? Tidak!